sampai dah sampai korang. Tapi sebenarnya kita orang baru sampai dekat Yan Kedah. Ramai gila dekat area Kopi Waktu. First time datang? First time sampai Kedah. Orang Sabah sampai Kedah. Aku dah cakap dia bawa muka kau. Dah sampai kan? Dah sampai. Apa nama Kopi Waktu? Macam sedap punya. Ramai gila. Tapi tu jalan mundur kan. Ada akak tu dia bawa rebi. Tu tengok dia siap pakai ni. Dia ada sepit rambut. Apa nama dia? Baby. Memang orang sini ya? Oh, duduk belakang tu je. Bayaran seikhlas hati. Tu dia punya konsep kat sini. Ramainya orang. Apa orang kata? Menikmati keindahan sawah padi yang macam tu. Tuhan Lok Cheng abang tu. Teringat zaman-zaman sekolah dulu. Zaman-zaman sekolah dulu memang balik sekolah je beli Lok Cheng. Dulu ABC macam ni lah rupa dia. Itulah kemuafakatan yang macam ni kan. Sebenarnya benda-benda macam ni yang kita dah makin hilang tau. Memang tiap-tiap minggu. Oi, suka berdandan lah. Kami daripada Sungayan. Dari Sungayan. Sungayan jauh ke dari sini? 15 minit. 15 minit. Dekat je ni daripada Sungai Tani, menantu daripada Sungai. Dapat menantu orang Kedah. Senanglah, dekat. Dah dapat menantu KL kan jauh, no. Kan? Kami walaupun kat sini ni dah first time kami sampai. Oh, tapi ni first time juga? Samalah, kita orang pun first time juga. Saya jarang datang Kedah ni. Dari mana? Kita orang dari KL. Kita orang di bawah jejak Ehsan TV. Sebenarnya nak pergi Kuala Ketil. Ada rumah Aitma kat sana, rumah anak yatim kat sana. Jadinya, tu cakap ajak singgahlah kat sini kejap sebab duk tengok macam meriah je kat dalam sebab video kan. Konsep kampung. Konsep kembali kepada nostalgia. Tapi yang seronoknya kat sini semuanya terdekat. Itulah. Berjualan tak ada. Rasa macam dia macam zaman dulu kan. Siapa nak bawa apa untuk tumpang tenung, alhamdulillah. Kita tengok suasana kampung kan. Macam kita kawan-kawan kita ni jumpa orang kita lama-lama kan. Macam umur kita nak jumpa kau. Kami semua 60-an. Yang kata jumpa sini. Lepas tu pakaian pun ini makcik pakai baju kebaya. Makcik pakai baju Kedah. Setiap hari baju Kedah lah. Baju kebaya pula. Konsep konsep apa? Nostalgia kan. Wih, ni tu zaman bila ni? Zaman dulu lah. Ini. Ini dah berapa tahun dah ni? Ini ya. Berapa lah? 40 tak ada. 40 lebih dah kau. Ni cari pun jumpa no. Ni, ini mak kan. Saja bawa. Apa nak pakai lah. Nak pakai boleh lah. Nak rasa je. Ini rindu ni zaman dulu ni. Ya. Sorry. Part ni yang aku agak jealous juga lah sebab sebagai orang yang stay dekat KL, so benda ni macam ni kau takkan jumpa dan diorang ni ada kesempatan untuk ada aktiviti macam ni. Tempat yang kita datang ni nama dia Kopi Waktu. Kopi Waktu. So dia orang buka betul-betul hari Ahad pukul 5 sampai pukul 7 sahaja. The thing is, antara benda yang menarik kat sini dia macam adalah banyak-banyak booth ataupun gerai kat sini. Tapi dia orang tak charge sebenarnya apa-apa payment. So korang boleh just ambil, makan, nanti akan adalah kat depan tu yang korang boleh donate seikhlas hati. Aku rasa benda ni benda yang akan satu benda yang sebenarnya kalau banyak tempat lagi yang buat akan ada banyak daya tarikan lah sebenarnya.
jujur aku memang jealous lah. Kalau boleh aku nak ada tiap-tiap minggu benda macam ni aku nak buat. Tapi itulah, nak bergerak ke sini pun 5 jam kat tu. Itulah. Tapi insyaAllah mana tahu lepas ni ada lagi usaha-usaha lain dekat tempat-tempat lain. Sebab kalau kata pasar sawah Bendang sebagai contoh, Skincan pun banyak. Kat area Seri Menanti pun ada. So tak adalah jauh sangat daripada KL. But anyway, usaha ni sangat dipuji lah. Pada aku usaha ni adalah usaha yang sangat noble. Dua ekor bawa ke sini? Bawa ke sini 2 ekor. Alhamdulillah, masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. 25 kilo, kami 30 kilo. Elok-elok saja. Wish, tak sayang ke? Ha? Tak sayang. Kalau kita sayang, kita nak dapat korang ya. Sampai kita tahu duit je. Tak adalah tak sayang ke korban macam ni? Tak tahu dapat pulangan ke tak? Ada. Saya mau derma, saya mau ni apa saya tak mau. Saya untuk ada rosti, saya buat penori. Macam mana boleh dapat idea tu? Soalan normal kan? Dia kena tanya yang mula-mula buat tu dia dulu ni. Dia naik round Padang kan. Tengok tak mana ada Padang masuk dalam Padang. Apa menanam ni kan. Apa tempat rumput dia panggil. Belanja kopi. Belanja kopi. Naik yang pertama. Yang kedua tempat yang dua. Hari yang tiga baru dia jual kali dengan anak saya ni kali depan ni. 4 orang. Oh ni anak cik ni? Ni anak saya. Mana? Yang tu? Yang pakai spek sana? Ke yang ni? Oh kan? Ingat 2 orang ni? Dah. Ni kawan. Yang mula idea buka tu dia. Yang ni? Api. Yang sana tu? Tuang ayam tu. Ni kira konsep dia awal-awal dulu sebenarnya nak belanja orang minum kopi, minum petang. Tapi Acik sendirilah kan. Tengok benda-benda macam ni kan. Dibuat apa yang Acik rasa? Macam waktu ada bonok lah kan kita orang masa ingat masa dulu kan. Saya pun anak-anak saya pergi tu. Dia boleh ikut kan. Melepas rindu zaman dulu-dulu lah. Zaman kita kan. Tahun 60-an, 70-an. Tapi kalau rasa macam sebab tengok ramai budak-budak, rasa bagus tak benda-benda macam ni untuk budak-budak sekarang? Kawan-kawan pun kan. Tapi budak-budak pun bonok pakai baju jenis ni. Hebat. Senyum sikit. Senyum sikit. Senyum. Cuba kau senyum. Tak, sebab dia ada kat gigi dia. Merah. Merah. Kamera, papai kamera. So, kita orang pergi dekat area Kopi Waktu, dekat yang Kedah yang mana ni dia punya signboard banner dia pun dah menarik sebabkan tulisan jauh. Rasa macam dia memang sangat-sangat mengimbau kenangan. Mostly daripada pakcik-makcik yang datang kat sini bila saja interview, dia orang memang datang sebab dia orang rasa nak apa orang kata, nak mengimbau kenangan zaman dulu-dulu, zaman 80-an apa semua kan. Tapi actually benda yang paling saya suka adalah bila budak-budak muda datang join. Sebab apa? Sebab nilai-nilai yang macam ni budak-budak muda sekarang dia macam benda ni lah yang kita kena terapkan dalam diorang. Dan ada di antara daripada diorang ni yang mana kita boleh nampak yang sanggup korbankan kambing, korbankan harta diorang just untuk bagi orang makan. Bila kita tanya kenapa tak rasa rugi ke sampai korbankan 2 kambing kan. Tapi sebenarnya
Diorang rasa happy. Diorang rasa benda tu adalah satu kebahagiaan untuk diorang sebab dapat tengok orang makan. Bila diorang tengok makanan diorang habis, diorang rasa happy. Cuma mencabar sikit kat sini sebab kita kena parking tepi jalan sebab dia sangat penuh. Tadi kita orang datang memang tepi jalan ni penuh dengan orang. So bila kita masuk je dia ada tulisan Jawi, lepas tu dia ada, memang kita rasalah macam suasana kampung dan dia ada barang-barang lama, motor lama, basikal lama, dan diorang bawa juga makanan-makanan tradisi, makanan-makanan lama. So biskut kering. Kita nampak ada yang paling popular kat sini adalah kopi. Dia lah sebenarnya kopi waktu tu, sebab kopi waktu tu dia apa orang kata memang kopi yang kopi kampung lah, orang kan kopi kampung lah kan, yang dibancur apa semua. Lepas tu tadi lalu tengok ada pakcik tu tengah menyanyi. Ada satu grup pakcik ni pakai baju kotak-kotak macam sahabat-sahabat Piramli dulu. Lepas tu terus sampailah dekat hujung tu jumpa dengan seorang pakcik ni. Dan pakcik tu, ya Allah, kita orang tahu daripada anak dia, bila anak dia kata, "Oh, hari ni kita orang korbankan 2 ekor kambing kita orang untuk masak dan bawa ke sini." Dan bila saya tanya pakcik tu, memang dikorbankan kambing dia yang besar. Saya dapat belajar banyak benda dan seronok lah. Saya rasa seronok. Saya rasa macam, dia adalah satu decision yang tidak rugi lah macam tu lah, gitu. So guys, kita akan gerak, kita akan pergi ke tempat yang sebenar-benarnya kita nak tuju, Kuala Ketil. So dekat situ kita akan bermalam di situ dan esok insya-Allah kita akan buat aktiviti bersama dengan anak-anak yatim di sana. Okey, jumpa lagi.